Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam serap istiqamah. Anda bersama saya, Nur Elisha Sofia binti Mak Fairis, selaku wartawan cilik anda pada hari ini. Pada hari ini, kita bersama dengan yang dihormati Tuan Saiful Rizan bin Abdul Rahman, selaku Guru Besar SK Bukit Kepong. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Tuan, apa khabar? Alhamdulillah baik, sihat. Izinkan saya untuk bertanyakan beberapa soalan. Boleh, tak ada masalah. Baiklah, untuk soalan yang pertama, apakah tujuan lawatan penanda aras ke sekolah kami pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada adik pemberita IQTV Sekolah Serap. Sebenarnya tujuan kami datang ke sini adalah untuk pembelajaran dan perkongsian daripada Sekolah Serap dan Sekolah SK Bukit Kepong, terutamanya dalam pengurusan PSS, Pusat Sumber dan Bimbingan dan Kaunseling. Jadi banyak yang kita lihat di sini yang boleh kita pelajari dan boleh kita berkongsi sama untuk memajukan lagi anak-anak di SK Bukit Kepong, terutamanya dalam proses untuk menaiktarafkan bilik pusat sumber di SK Bukit Kepong. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas perkongsian ini. Semoga ianya dapat kita jadikan sebagai satu panduan untuk kami yang berada di SK Bukit Kepong. Terima kasih Tuan. Baiklah, untuk soalan seterusnya, pada pemerhatian awal pihak Tuan, apakah aspek atau perkara yang menarik perhatian Tuan tentang sekolah kami? Terima kasih soalan itu. Pertama, saya melihat kepada anak-anak yang berada di hadapan saya ni. Anak-anak cilik Serap begitu ramah. Begitu ramah, memperkenalkan diri serta memberikan pengenalan tentang suasana di sekolah ini. Alhamdulillah, terima kasih membantu kami. Dan saya melihat yang keduanya berkaitan tentang fasiliti yang berada di sekolah ini begitu canggih, begitu hebat, berserta juga dengan rakan-rakan gurunya. Terutamanya Tuan Guru Besar kita, Ustaz Muhammad Sanusi bin Haji Rahiman, berserta dengan barisan pentadbir dan guru-guru serta AKP dan anak-anak di Serap. Terima kasih Tuan. Baiklah, kepada soalan seterusnya, apakah harapan Tuan hasil daripada kolaborasi lawatan ke sekolah kami? Harapan saya untuk kali ini sudah semestinya kami ingin berkolaborasi bersama dengan rakan-rakan guru lah, iaitu dari segi perkongsian idea. Jadi bagaimana nak menguruskan satu-satu pusat sumber. Jadi perkongsian itu sangat penting bagi kami, dan terutamanya untuk guru-guru saya berkolaborasi dengan guru-guru di Serap ini. Terutamanya penyelaras PSS, pusat sumber dengan bimbingan dan kaunseling, serta fasiliti yang lain yang kami lihat insya-Allah boleh kita jadikan sebagai satu idea dan panduan apabila kami pulang di SK Bukit Kepong nanti. Terima kasih Tuan. Akhir sekali, apakah pesanan atau nasihat yang Tuan boleh titipkan kepada para penonton IQTV dalam usaha meningkatkan kecemerlangan pendidikan dalam dunia yang mencabar kini? Pesanan saya untuk anak-anak di Serap ini begitu juga sama dengan anak-anak di SK Bukit Kepong, melalui dengan istiqomah itu tadi. Maksudnya sekiranya kita istiqomah dalam apa-apa sahaja pembelajaran, disiplin dan sebagainya, insya-Allah kita boleh berjaya dunia dan akhirat. Terima kasih Tuan. Baiklah, ribuan terima kasih kepada Tuan kerana sudi untuk meluangkan masa bagi sesi temu bual ini. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujungnya. Dengan ini, maka berakhirlah sesi temu bual kita pada hari ini.
Saya akhiri temu bual ini dengan serangkap pantun. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, budi tuan jadi kenangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.